Ada dua masalah kewangan yang paling besar iaitu tiada tabungan dan hutang. Dan dua masalah ini selalunya berkait rapat antara satu sama lain. Bila anda tidak pernah ada tabungan dan anda perlukan wang untuk membeli sesuatu, anda sebenarnya menggunakan wang dari masa depan anda dengan cara berhutang. Risiko berhutang ini boleh membawa kepada masalah seterusnya iaitu muflis. Seramai 264,127 orang atau 8 daripada 1,000 rakyat Malaysia telah diisytiharkan muflis sehingga April 2023. 37.8% rakyat Malaysia yang diisytiharkan muflis adalah disebabkan pinjaman peribadi. Apa yang terjadi jika anda jatuh muflis? Antaranya, aset anda seperti rumah, kenderaan akan diletakkan di bawah pentadbiran dan pengawasan Ketua Pengarah Insolvensi bagi proses bayar balik hutang-hutang yang tertera. Pembekuan akaun bank tidak dibenarkan untuk keluar negara dan tidak berkelayakan untuk mengusahakan atau memiliki perniagaan kerana telah disenarai hitamkan. Dan semua ini bermula dengan ilmu. Bila anda cukup ilmu kewangan, selesai masalah tabungan, maka selesailah masalah hutang. Jika anda sudah berusaha untuk menabung tetapi gagal, anda boleh ubah cara simpanan anda dalam bentuk emas pula. Anda boleh menabung di dalam akaun Get Public Gold. Cara-caranya, anda isi borang biru di bawah dan saya akan daftarkan akaun Public Gold anda tanpa sebarang charge dan bimbing anda dalam cara dan langkah terbaik dalam simpanan.